minyak dari negara Thai ni kan adik-kakak agak-agak katanya dia lagi lah lebih kurang 2 bulan adik-kakak. Jadi learning ni orang pakat duk rusing lah. Takut katanya minyak tak ada nak guna, minyak habis kalau mana gitulah adik-kakak, kerananya duk musuh besar di luar negara tu. Lepas tu bunyi khabar katanya pihak Iran sendiri ni duk ada perancangan nak katuk satu lorong air. Orang panggil kata satu sungai Hormuz adik-kakak. Sungai situ sungai sepik, tempat demo duk lalu minyak gapo kat kawasan tu lah adik-kakak dia. Tu dia. Maka marang ni pihak rong palat Kerajaan Palangan, timbalan timbalan setiausaha Kementerian Energi, Tenaga ataupun Palangan adik-kakak, iaitu Encik Wirapat Kiat Feng Fu. Dia pun telah tubik mari beri penjelasan. Dia kata learning ni agak-agak kata minyak dalam negara Thai ni masih lagi lebihlah satu jumlah 7,000 juta liter adik-kakak. Agak-agak katanya boleh guna lagi lah dalam tempoh masanya 61 hari adik-kakak. Kalau tak ada mustahak kat mana kat adik-kakak dia. Dia royak katanya adik-kakak, kalau tengoknya ya gini lah, tengok semenjak tanggal 23 Kumpai yang telah lepas baru ni, dia katanya minyak hak ada learning dah. Hak ada learning ni lebih kurang lagi 4,925 juta lit. Tu dia. Kalau jumlah 4,925 juta liter saat ni agak-agak katanya bolehlah 38 hari. Tapi ada lagi minyak satu jumlah hak telah baru waktu ubik mari, baru lepas melalui sungai Hormuz ni adik-akak, lebih kurang 1,746 juta liter. Dan ada lagi minyak dari kawasan lain. Hak minyak hak ambil dari sumber lain lah. Tak tahu jugalah kata sumber mana ni adik-kakak. 1,124 juta liter adik-kakak. Jadi capur serumanya lebih kurang 7,795 juta liter. Tu dia. Maka dia gayak katanya agak-agaknya dalam jumlah 7,000 lebih saat ni minyak ni masih boleh gunalah lebih kurang 2 bulan adik-kakak. Kalau tak ada mutuh lagi 2 bulan ni agak-agak kata boleh gunalah seluruh negara Thai adik-kakak dia dah. Manakala gas LPG ni hak bulan Minakum ni adik-kakak, dia royak katanya masih lagi ada 4 buah. 4 buah silam ke mana ni adik-kakak, perahu duk tengah nak bawa masuk ni lebih kurang 4 buah perahu kapal besar. Tu dia. Dan hak telah lepas melalui sungai Hormuz saat ni lepas dah 2 buah adik-kakak. Manakala 2 buah tu saat ni, kapal 2 buah tu saat ni duk tengah nak bergerak nak lepas kat tu adik-kakak dia dak. Dan dia royak katalah peringkat awal ni tak ada setuh gapo dia lah. Hak ni dia royak, tapi kita buat persiapan bila-bila boleh lah adik-kakak. Ni maklumat yang telah diberi oleh rong palat Kerajaan Palangan pada kemarin hari yang terlepas, yang mana pihak menteri ataupun kementerian yang duk tanggungjawab berkenaan dengan minyak, gas api dan sebagainya adik-kakak dia dak. InsyaAllah lah kita berharap bahawasanya pertikaian ni akan selesai dengan secepat bangatnya, kerana kalau duk masih lagi ada semacam ni, memang setuh terhadap ekonomi, setuh terhadap energi, tenaga minyak, gas dan sebagainya adik-kakak dia dah. Jadi peringkat awalnya minyak ni boleh guna lagi dalam negara Thai lebih kurang 2 bulan adik-kakak. Kalau pia nak beli komputer, laptop, notebook tangan 2 tapi kualiti seperti tangan 1, ingatlah kepada kedai IT Com Service terletak di Yak Rangnya 5, wilayah Patani adik-kakak dia weh. Printer pun ada jual juga sini adik-kakak. Kalau kita nak buka office, nak buka pejabat, nak beli kepada adik-adik pelajar ke dengan jumlah sikit, jumlah banyak, boleh kita ingat kepada kedai IT Com Service. Maklumat lebih lanjut, nak tahu lebih lagi, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah ni selalu dah adik-kakak dia. Kedai dia adik-kakak terletak di hadapan pejabat daerah ataupun Tiwakan Ampere Yak Rang, wilayah Patani adik-kakak dia.